Assalamualaikum, salam Ramadan dan salam Malaysia Madani. Nama saya Sharifah Nurrada binti Sukairi. Saya dari Kelas 2 Jingga. Hari ini saya akan memberi tazkirah yang bertajuk peristiwa penting yang berlaku dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Terdapat beberapa peristiwa penting yang berlaku di dalam bulan Ramadan, antaranya ialah Perang Badar berlaku pada 7 bulan Ramadan dan menjadi titik tolak dalam penyebaran Islam. Walaupun pasukan muslimin hanya berjumlah sekitar 313 orang berbanding dengan pasukan Quraisy yang lebih besar, Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Kemenangan ini bukan sahaja mengukuhkan kedudukan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mengukuhkan keyakinan dan semangat juga umat Islam pada waktu itu. Yang kedua ialah Al-Quran diturunkan. Al-Quran mula diturunkan pada 7 bulan Ramadan. Wahyu pertama Nabi Muhammad SAW yang diturunkan iaitu surah Al-Alaq melalui malaikat Jibril. Surah ini mengandung makna yang sangat kuat dan bagus untuk dijadikan pedoman hidup. Dengan ayat pertamanya yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang mencipta segala makhluk. Yang ketiga, wafatnya insan-insan yang Rasulullah sayangi. Di dalam bulan Ramadan juga, wafatnya insan yang Rasulullah sayangi iaitu isteri baginda Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Beliau merupakan isteri pertama Rasulullah dan juga ibu kepada anak-anak baginda dan juga merupakan penyokong kuat Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Yang keempat ialah pembukaan kota Mekah, Fathul Makkah. Pada 21 Ramadan tahun ke-8 Hijrah 630 Masihi berlakunya pembukaan kota Mekah menjadi salah satu peristiwa penting dalam Islam yang telah berlaku di bulan yang mulia ini. Dan yang terakhir sekali ialah berlakunya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah salah satu peristiwa paling penting dalam bulan yang diberkati ini kerana satu ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Sekian dulu tazkirah daripada saya. Hingga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.